Sekarang ni memang musim CPS lah guys. Yang ni ada lagi sebiji wajah daripada R3 convert kepada CPS. Tapi owner aku tak tahu guys siapa. So kalau owner ada dekat TikTok ni, korang kasih tag dia guys. So hari tu kan aku tukar muka depan CPS kan. Ada lagi sebiji wajah ni sebelum aku tahu. Dia pasang muka depan CPS juga. Tapi aku tak nak cerita pasal muka CPS dah. Tapi ada beberapa benda yang aku terinspirasi nak pasang dekat kereta wajah aku tahu. First kali dia punya lampu tulang ikan ni guys. Menarik betul lah. Memang dah lama target tau. Cuma tak ada masa je lagi nak menghadap betul-betul kereta wajah aku ni. Yang kedua dia punya sunroof. Ni sunroof Camry. Memang kalau pakai ni betul payung punya guys. Untuk sunroof ni ada tips sikit daripada Abang Khairan. Korang dengar apa yang dia cakap? Selalu jangan potong yang sekarang. Yang dulu dia potong. Ni wedding, potong wedding. Okay. Sekarang dah ada tebuk. Tebuk ni bentuk cermin je. Dia bentuk cermin lah. Tak ada dah wedding. Sebab kalau dah wedding pakai 3-4 tahun macam ni lah jadi. Ni. Okay guys. Okay, last kali aku rasa aku nak buat fender macam ni lah. Cun juga kan. Modal pun tak adalah keras mana. So apa pendapat korang guys? Cun ke tak cun kalau kita pasang dekat projek wajah karat akan datang? Kita susun dulu dalam list cun-cun. Ada masa kita kasih jalan. So apa pendapat korang? Cuba korang komen.